Huraikan faktor pemisahan Singapura. Faktor politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Selain itu, turut berlaku konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan penduduk. Faktor ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Masalah perkauman. Telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Kerusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum.